pilih matahari. Aku tembakkan ada nami yang beku, kentang. Kita tengok okey. Kita perlukan bom. Kita cuba dulu ya. Kita cuba. Kalau gagal kita boleh cuba lagi. Okey. Apa ada gerok ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menang. Saya pernah main ni ketagih. Game ni sangat seronok. Saya syorkan anda download dan bermain. Kali pertama saya syorkan anda main berdua dengan kawan anda, jangan seorang-seorang. Sebab kalau kali pertama kita perlukan dua otak, bukan satu otak ya. Kita perlukan dua otak. Sebab apa? Mungkin kita susah, mungkin kawan kita mudah. Kalau kita mudah, kawan kita pula susah. Jadi kita perlu dua otak. Kena dua otak bekerjasama. Wonderpad kami dah ya. Jadi anda jangan main game ni kali pertama seorang-seorang, nanti sakit kepala. Sebab saya pernah jadi macam tu. Kalau dah pernah main, kira anda boleh seorang-seorang. Kalau belum pandai lagi, syorkan main berdua. Kita perlukan dua otak, dua fikiran. Okey kawan, kalau lah cuma tak ada pakai topi ke apa ke, boleh pakai satu je, mesti mati. Tapi kalau zombie tu pakai topi, tongkat, kenderaan, itu agak susah. Tapi kalau ada pro macam saya, kacang. Tak perasa pula yang satu ni. Kita ada kalau yang pakai besi agak susah. Jadi kita tak ada benteng gratis lagi, tak ada besi rumput. Okey. Satu bertahan kalau kita lagi. Tak perlu dah. Alamak. Kita mantap. Kita tak perlu estetik. Kita perlu selamatkan rumah kita. Rumah kita lebih penting pada estetik. Okey. Alamak, dekat bendera dah, ya Allah. Sikit lagi nak dekat kamera dah. Alamak, nampak dah pada hari tu. Kemenangan. Bau-bau kemenangan. Ya, kemenangan di tangan kita.
terkejut kita bergerak. Okey, kita letak pencet meja satu. Aduh, dah rosak. Okey, dah menang. Ya. Okey, sampai sini saja video kita. Kita akan sambung video zombie ni di lain hari. Terima kasih sudah menonton.